Pusat Kawalan Daerah Ibu Pejabat Polis Daerah Perak Tengah telah menerima satu panggilan dan maklumat daripada orang awam mengenai satu kejadian seorang lelaki Melayu telah ditikam di kilometer 12 Jalan Trans Perak. Polis yang menerima maklumat tersebut telah bergegas ke lokasi kejadian dan mendapati mangsa seorang lelaki Melayu yang berusia 29 tahun telah dihantar ke sebuah klinik swasta di Kampung Gajah untuk rawatan, tetapi telah disahkan meninggal dunia akibat cedera tikaman. Siasatan polis yang dijalankan mendapati pada 9 Jun 2026 lebih kurang jam 9 pagi, suspek seorang lelaki Melayu yang berusia 30 tahun telah datang berjumpa dengan bekas teman wanitanya, seorang perempuan Melayu yang berusia 25 tahun, untuk berbincang mengenai masalah hubungan mereka. Semasa perjumpaan di satu kawasan sawah padi Jalan Trans Perak, suspek telah bertindak mengugut dan merogoh perempuan tersebut di dalam kereta suspek. Pada 10 Jun 2026, lebih kurang jam 5 pagi, semasa suspek menghantar teman wanitanya ke kereta, tiba-tiba mangsa yang merupakan teman lelaki kepada perempuan tersebut telah datang untuk berjumpa suspek. Tetapi suspek bertindak melarikan diri dengan memandu kereta miliknya. Mangsa bertindak mengejar suspek dan berjaya melanggar dan menghalang kereta suspek sehingga berhenti. Apabila mangsa keluar daripada kereta, suspek terus bertindak menyerang dan menikam mangsa dengan sebilah pisau di bahagian perut. Selepas itu, suspek telah melarikan diri dengan kereta milik mangsa sebelum meninggalkan kereta tersebut di persiaran Batu Gajah Perdana Batu Gajah Perak. Bertindak di atas maklumat awam, pada 11 Jun 2026, lebih kurang jam 3.45 petang, pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Perak dan Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Polis telah berjaya menangkap suspek di terminal bas polis Sentral Kangah. Turut berjaya dirampas adalah sebilah pisau yang telah dibuang oleh suspek di dalam tong sampah di Bandar Kangah Polis. Dengan tertangkapnya suspek, kes bunuh dan rogol ini telah berjaya diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Suspek akan ditahan riman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah pada pagi ini. Dari sudut siasatan, pihak polis menjalankan siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. Pertama, Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana kesalahan membunuh yang membawa hukuman mati atau penjara selama tempoh tidak kurang 30 tahun, tidak melebihi 40 tahun serta jabatan tidak kurang daripada 12 kali. Dan yang kedua, Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana kesalahan merogol yang membawa hukuman penjara sehingga 30 tahun dan sebatan.